kami berkhemah di hutan yang orang kata keras. Sebelum balik, orang kampung pesan, kalau dengar suara menangis atau orang berjalan, jangan tegur. Malam itu, kawan kami Kevin hilang di sungai. Tak lama lepas tu, kami dengar suara dia. Mana kayu aku? Abang aku terus berbisik. Itu bukan Kevin. Bayang di luar khemah terlalu tinggi dari manusia. Suara Kevin tiba-tiba bertukar jadi suara Sarah. Tasya, aku sejuk. Lampu khemah masih dipadam. Suara di luar makin jelas, tapi bukan satu. Mana kayu aku? Kau ambil kayu aku. Suara itu bersilih ganti. Sekejap suara Kevin. Sekejap suara Sarah. Sekejap suara yang aku tak pernah dengar sebelum ini garau berat, seolah datang dari dalam tanah. Aku pegang tangan kakakku yang menggigil. Abang berbisik perlahan. Jangan jawab, jangan sebut nama mereka. Tiba-tiba khemah kami digoncang kuat. Bukan angin. Macam ada ramai orang berjalan mengelilingi khemah. Tap, tap, tap. Bunyi langkah kaki terlalu banyak. Aku pejam mata kuat-kuat sambil baca doa. Dalam diam, aku dengar sesuatu merangkak di atas khemah. Kersih. Seperti kuku panjang menggesel kain khemah. Kakakku menangis tanpa suara. Abang menggenggam parang kecil di tangannya tapi tangannya sendiri menggeletar. Tiba-tiba suara Sarah kedengaran betul-betul di tepi telinga aku. Fadil, aku sejuk. Nafasnya terasa. Tapi bila aku buka mata perlahan, tak ada siapa di situ. Abang tiba-tiba menjerit perlahan. Jangan pandang, itu bukan dia. Serentak dengan itu, kami dengar bunyi air sungai bergelora walaupun hujan belum turun. Dari luar khemah, satu suara lain menyampur. Lebih tinggi, lebih kasar. Kayu itu milik kami. Langkah kaki berhenti. Sunyi. Sunyi yang terlalu sunyi. Beberapa saat kemudian, bunyi sesuatu jatuh ke tanah betul-betul depan khemah. Cok, cok. Abang buka sedikit zip khemah dan terus menutupnya semula dengan laju. Mukanya pucat. Kayu yang Kevin ambil tadi, sekarang penuh dengan tanah hitam dan lumut. Belum sempat kami bersuara. Suara Kevin bergema dari dalam hutan jauh, sangat jauh. Maaf, aku ambil tanpa izin. Dan selepas itu, tiada apa-apa lagi. Pagi menjelma tanpa hujan, tanpa angin. Hutan kembali tenang, terlalu tenang. Orang kampung datang mencari kami. Mereka hanya temui khemah koyak, kayu api bertimbun, dan kesan tapak kaki yang tidak menuju keluar. Kevin dan Sarah tak pernah ditemui. Sejak hari itu, tiada siapa berani berkhemah di hutan itu lagi. Dan kayu yang diikat cantik di dalam hutan itu masih ada, tak pernah berkurang.